Saya juga ambil kesempatan ini kerana Tuku Zafrul tak lama dah di sini. Dia masih ada tanggungjawab. Dia tak boleh lepaskan begitu saja. Dan saya beritahu dia berakhir sebagai Menteri MITI 2 hari bulan. Dan dia terus kerja yang akan saya umumkan pada 3 hari bulan. Ini juga memberikan signal, ya, selain bila penghargaan kerana saya tahu apa yang dia lakukan dalam mengembangkan jaringan perdagangan antarabangsa. Dan seperti sudah tahu, dalam 1-2 tahun ini saya banyak juga menjalankan tugas di luar negara. Dan peranan MITI dan keluarga MITI, Maida, Matrid, Madek semua di bawah pimpinan beliau itu sangat membanggakan dan menampakkan kejayaan baik.